Jawab yang benar dengan salawat Rasulullah. Apalagi kita salawat yang salawat khususnya kepada Ahlul Bait. Bila melarat, kita salawat khusus, insya-Allah Allah akan berubah. Menyawina membaca salawatnya yang banyak melahirkan anak ni. Menyawina tengok rayu-rayu nak kesulitan baca salawatnya banyak lupa. Demi Allah. Pun salawat لخمسة ألفى بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة ألفى بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. Orang Yaman tak orang dirampok baru dibaca salawatnya. Tuan beri perampok itu benar. Kerana tawasul dengan Nabi. Kaji 3 tahun ke sampai cepat dapat yang lambat kiamat. Li hamsatun begilun nari mongko harar wabak, wabak panas, penyakit wabak, penyakit apa saja yang membahayakan. Li hamsatun alfa biha harar waba'ul khatimah al-mustafa wal-murtadha wa banahuma wal-fatimah. Belum, ada model. Salim wa salim di ala nabi khairil wara Muhammad wa alihi wa sahbihi muhajir ansar. Fiu wa ala Siti Fatimah zawjah Ali Murtadha. Dua kali. Wa ala Siti Fatimah zaujah Ali Murtadha. Nyata baru terlepas. Ini dengan Wabibi pada aku. Bulan mah. Ya. Kadang-kadang tak dengar. وجدي لخمسة ألفى بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وقليل لخمسة ألفى بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. المصطفى نبي والمرتضى سيدنا علي وابناهما وابناهما Hasan Husain والفاطمة 5. Barang siapa tabarruk tawasul dengan 5 orang itu terlepas daripada kemelarasan. Ya, sambung je dong. Salim hanya dia ramah haru. Salim wa salim di ala nabi khairil wara Muhammad wa alihi wa sahbihi muhajir ansar. Itu nama. Betul nama. Muhajir ansar. وعلى Siti Fatimah زوجة علي المرتضى وعلى Siti Fatimah زوجة علي المرتضى. Ya, anak tahu macam tu. لخمسة ألفى بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة ألفى بها حر الوباء
Sallim wa sallim bi ala nabi khairil wara Muhammadin wa alihi wa sahbihi muhajir ansar wa ala siti Fatimah zawjah Aliil Murtada wa ala siti Fatimah zawjah Aliil Murtada. Nanti barang-barang pun tu boleh tu. Habis ramai pula. Yang disebut Ahlul Bait. Ya, baik. Oleh masyayikh kiram yang dahulu